Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Televisyen kita penuh dengan maksiat. Televisyen. Buka aja saya, rumah saya TV saya campak lah. Tak ada anak-anak tak dibenarkan buka TV melainkan berita. Melainkan cerita P. Ramlee. Itu saja. Apa pun saya tak bagi dah. Nabila ke apa kan tak boleh dah. Tutup habis. Asur-asur saya sepok buah habis dah. Tak ada. Tak ada. Berita boleh tengok. National Geographic kan yang ada rencana boleh tengok. Ada sidang Dewan Rakyat saya tengok. Tak ada lah. Nak tengok kartun nak buat apa? Nak tengok cerita semua dah tahu dah. Cerita P. Ramlee apa lagi yang tuan-tuan tak tahu? Apa lagi yang tuan-tuan tak tahu tentang cerita P. Ramlee? Madu 3 lah baik sekali naik atas buah jalan je. Semera padi semua tahu. Tak last sekali P. Ramlee kena sebat 100 kali. Nak tengok pasal apa lagi? Tak ada apa tengok lah. Azizah lalah kahwin. Kasih Selamat lalah buta. Duk buat apa tengok lagi? Tahu dah kesudahan dia. Lalas sekali Kasim Selamat tu combi main ambil. Abang Kasim mula-mula combi berjumpa dengan Abang Kasim. Abang Kasim buta. Sekarang pun Abang Kasim buta. Last sekali tamat dah boleh. Jadi buat apa kita tunggu 3 jam teriak gelak nak buat apa? Cerita Hindustan pun kita tahu. Cerita Hindustan kita tahu dah. Kesudahan cerita Hindustan ialah hero mesti menang. Last kali hero menang dengan Inspektor Sahab sampai. Kalau kita dah tahu dah kesudahan dia, buat apa kita tengok 3 jam setengah? Tak payah tengok tuan-tuan. Jackie Chan, mesti Jackie Chan menang. Jatuh lah macam mana pun. Tunggang langgar punya jatuh. Tak mati, hidup juga. Mesti dia menang. Tu saya tengok dah. Lepas tu saya tak tengok dah. Merapu banyak. Kita sekarang bercakap tentang merdeka. 50 tahun merdeka. Anak-anak kita faham apa tentang merdeka? Anak-anak muda kita. Kalau kita faham, ambil bendera letak kat punggung motor. Kemudian dia pun angkat motor. Merdeka. Adakah itu merdeka? Bila kita duduk countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Merdeka. Bersorak, bergempita. Kemudian bunga api pun. Bum. Bum. Bagi orang yang hidup zaman sebelum merdeka, umur sekarang 70, 80, bunyi bum-bum tu menakutkan dia dulu-dulu. Bunyi bom. Bila bunyi aja sirene ke terbang lalu, bum, pakak lari dalam tanah. Lari dalam gunung, lari bawah bukit. Punya takut dengan bunyi itu. Tapi anak bangsa kita hari ini bunyi bum, merdeka. Dia lupa dengan bom itu dah bunuh tok nenek dia berapa ratus ribu orang. Semangat cinta pada negara, semangat kenal perjuangan bangsa tak diajar pada anak-anak sekarang. Lepas tu kita tak heran hari ini bagi anak muda merdeka tu enjoy. Lepak-lepak, relax-relax, nyanyi-nyanyi sampai pagi. Hari cuti. Besok tidur tepi jalan. Mereka tidak tahu perjuangan dan tujuan asal kemerdekaan. Kalau kita pergi ke London, tengok gambar Tok Janggut yang digantung di Kelantan. Kepalanya di bawah, kaki di atas saja pakai cawat, baju tak pakai. Cawat saja, ditikam, ditembak. Ada 2-3 keping gambar yang di Museum London. Salah satu gambarnya, orang-orang yang tembak dia, pakat duk ambil gambar sebelah Tok Janggut. Macam ambil gambar orang putih dulu. Macam kita tembak harimau. Harimau jatuh tumbang, kita berdiri atas harimau. Senapang kat di bawah. Macam itulah dia pun henakan orang Melayu. Tok Janggut di Kelantan, Maharaja Lela di Perak digantung, Puntung digantung, Raja Abdullah dibuang di Pulau Seychelles. Nguak Ibrahim tak boleh balik ke Perak, tanam di Singapura. Kenapa yang mereka sanggup berjuang sampai dimatikan, dibunuh, digantung? Nak bagi tengok masyarakat kita kuat, nak bagi tengok agama kita kuat. Kena tengok perjuangan On Jaafar, kenapa sanggup bersusah daripada Perlis sampai ke Johor. Nak basikal masuk kampung, jalan siang malam pagi petang. Nak bagi tengok orang Melayu kuat, nak bagi tengok Islam kuat. Mesti ada perjuangan mereka ni, ada matlamat. Tetapi di mana matlamat itu pada kita sekarang? Mereka berjuang untuk Islam, mereka berjuang untuk bangsa kita. Sekarang kita dah merdeka, adakah kita menilai kepada Islam dan bangsa sekarang?
Kita bukan lagi menilai pada bangsa, kita menilai hang belah mana. Hang belah mana. Lupakah kita, dia belah mana pun dia Melayu. Orang ni belah mana pun dia Islam. Sama bangsa, sama agama. Kenapa kita tanya, hang belah mana? Bukankah itu dah jadi macam penjajah yang tidak mau memberi kepada masyarakat peribumi, masyarakat asal negara itu, yang hanya mengutamakan bangsa mereka? Kalau penjajah dah balik ke negara asal mereka, tetapi kita masih mewarisi sikap dan perangai mereka, apakah makna kemerdekaan pada kita? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini yang kita kena tengok, kita ubah balik. Sambutan merdeka bukan maknanya gantung bendera di kereta, 2-3 hari pakai kemudian tercabut bendera, bergelimpang tengah jalan. Bukan. Kalau sekadar bendera saja, bukan. Ngah Ibrahim tidak pernah minta rakyat dia jadi isak dadah. Datuk Bahaman tidak pernah minta orang Melayu ni mengamalkan rasuah. Mak Kilau tidak pernah mengharap orang Melayu jual tanah daripada bahasa asing. Dul Said tidak pernah mengharapkan orang Melayu mengkhianati orang Melayu. Tok Janggut tidak pernah bercita-cita nak tengok Islam ni dipandang rendah oleh masyarakat lain. Abdul Rahman Limbung tidak pernah pun bercita-cita dalam hati, dalam jiwa sanubari dia nak tengok orang Melayu sama Melayu bergaduh. Tidak. Kalau kita dah sebut tentang merdeka, semangat pejuang-pejuang merdeka tidak dibawa dalam masyarakat kita, apa makna sambutan merdeka? Patutnya dalam sebulan merdeka ni tuan-tuan, sebarang unsur penjajah dalam rumah, dalam masyarakat tak boleh buat. Macam Thailand buat. Thailand siapa saja hina Raja Bhumipol Adulyadej tangkap sekarang juga. Siapa yang hina bendera Thailand tangkap sekarang juga. Sebab tu tak ada siapa rakyat Thailand berani hina Raja mereka Bhumipol Adulyadej, tak pernah. Tak ada tuan-tuan. Mana-mana rakyat asing hina negara kami, hina raja kami, hina bendera kami, tangkap, buang negeri sekarang juga. Halau balik kalau dia pelancong. Kalau dia rakyat tempatan, penjara serta merta. Sebab itu semangat kebangsaan, sayangkan negara di Thailand cukup kuat. Tapi orang kita menghina negara kita, menghina lagu negaraku, menghina orang Islam, menghina wanita bertudung, menghina azan subuh. Mula-mula komen kita apa? Kita tidak ada kuasa menangkap dia. Mula-mula komen. Tak ada kuasa. Apa cakap macam itu? Baru hari ni punya paper, kita tak terima maaf dia. Sebab itu bangsa asing tak hormat pada kita, pasal kita tak berani nak ambil tindakan kepada mereka. Menghina lagu negaraku walaupun tak salah pada agama, tapi salah pada perlembagaan. Menghina agama Islam. Tapi kita boleh jawab, kita tidak ada kuasa. Mana boleh jawab tidak ada kuasa? Dia rakyat kita, panggil balik, tangkap walaupun dia duduk di Taiwan. Kena buat tuan-tuan. Semangat cinta negara. Boleh hina macam itu pada kita. Sebulan ni televisyen jangan duk cerita-cerita orang putih. Kalau betul-betul nak bagi sayang pada negara. Dalam sehari berapa cerita orang putih, berapa cerita Hong Kong, berapa cerita Taiwan dalam TV. TV8 berapa produksi Melayu yang keluar dalam TV8 dan TV7. Berapa rancangan kemalaysiaan yang keluar dalam TV itu. Yang keluarnya Hong Kong Taiwan, Chinese Taipei China. Tidak ada. Kalau betul-betul buat drama tentang kemerdekaan, buat apa kehendak bangsa merdeka, jiwa merdeka. Sebulan kena cerita bab merdeka, ya, baru orang sayang pada negara. Tidak. Berapa banyak filem tentang kemerdekaan yang disiarkan. Tiap-tiap tahun Bukit Kepung saja. Cerita British banyak sekali. Macam mana mereka nak sayang kepada bangsa kita, nak sayang kepada negara dia, kalau dia sendiri tidak mengenali negara dia. Baik, yang terakhir, masalah menyempurnakan hak-hak pemerintah. Adalah hak-hak pemerintah negeri itu ada banyak, setengah daripadanya. Apakala mereka menghimpunkan zakat hartanya, hendaklah engkau serahkan harta zakat itu kepadanya waktu mereka menuntut. Itu hak pemerintah. Kalau dia minta zakat, bayarlah zakat.
Bila bulan Ramadan ada zakat fitrah amil minta. Ada duk tunggu duk cukuh kat tangga tu. Bayar kat dia. Bayar apa kat dia tak sampai duit tak sampai pergi mana duit zakat kita. Bayar sajalah. Tanggungjawab kita bayar. Kan jenis ada dua tu. Zakat yang boleh kita bayar sendiri dengan zakat yang kita bayar pada pemerintah. Ada dua kan, zakat fitrah yang diketahui berapa nisbah kadarnya yang hak kita punya, bayarlah pada pemerintah. Tapi zakat yang hak pemerintah pun tak tahu berapa duit saving tuan-tuan dalam bank. Tuan-tuan bayarlah zakat sendiri kalau nak bayar. Tapi hak mana zakat yang boleh dikira, zakat perniagaan, zakat ternakan, zakat tanam-tanaman, yang tu bila kerajaan kata bayar, bayar. Ni bukan saya kata ni kitab kata ni. Bayarlah. Kemudian kata dia lagi, yang kedua, seperti waktu mereka menentukan tentera pergi berperang, maka siapa-siapa yang telah dipanggilnya hendaklah taat jua. Kalaulah berlaku kerahan tenaga, semua laki-laki dewasa berumur 18 tahun ke atas diwajibkan menyertai peperangan, maka wajib rakyat itu pergi berperang. Walaupun pemerintah yang panggil itu pemerintah yang zalim, wajib kita pergi. Sebab arahannya itu ialah arahan yang tidak zalim. Sebab itu Abu Hurairah pernah semayang di belakang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sah semayang dia. Hajjaj bin Yusuf membunuh 120,000 orang sepanjang pemerintahan dia. Tetapi sahabat Nabi yang paling kanan dalam hadis semayang di belakang Hajjaj. Tak pernah dia kata batal semayang, tak sah semayang. Hang bunuh orang, hang punya kerja. Tapi hang semayang selagi mana bacaan hang betul, aku ikut belakang. Ini sifat yang ada pada hukum. Kita sekarang ni pakai dia buat hukum sendiri. Tengok ini dia abang gelang kabut, dia jadi imam. Apa? Aku tak ikut dia. Sekarang ni isteri dia jadi imam ke dia jadi imam? Dia jadi imam, ikutlah dia. Betul tak bacaan dia? Betul. Ikutlah dia. Kita sekarang ni pakai duk nilai persekitaran. Macam tadi saya kata tadi. Gaji dia 1,800. Encik tak layak dapat zakat. Pasal encik gaji 1,800. Dia bukan minta zakat untuk dia. Dia minta untuk anak dia. Anak dia tu menuntut ilmu. Berhaklah dapat. Jangan tengok pada bapa, tengok pada anak. Yang menuntut ni siapa? Anak dapatlah. Bukan boleh kata disebabkan encik ni encik tak dapat. Mana boleh macam itu? Hasnahnya siapa? Serupalah saya ni, pak susah duduk di kampung, semekin, rumah buruk, makan tak ada, duduk harap orang kampung aja. Tapi anak saya doktor, engineer. Orang nak bagi zakat pada saya. Bila nak bagi zakat, tak boleh, anak dia doktor, anak dia hak sulung engineer. Pasal apa kita bagi zakat kat dia? Kita bukan bagi zakat kat doktor, kita bagi zakat pada mak dia. Pasal anak dia tak hantar duit. Bukan tanggungjawab kita, Ustaz, tanggungjawab anak dia lah. Kalau kita nak harap pada anak dia, mampu anak dia tak bagi. Dah lah anak dia tak bagi, kita pula tak bagi. Akhirnya jadi apa pada orang tua tu? Jangan dilihat kepada persekitaran, lihat pada individu tu. Serupalah di sini. Tengok kepada orang itu. Kalau dia cakap betul, walaupun persekitaran dia teruk, betul lah cakap dia. Anak dia hak sulung, Ustaz Sonti. Anak dia hak nombor 2, penjara. Anak dia hak nombor 3, tak tahu hilang ke mana. Anak dia nombor 4 tu, duk kerja merempik kat rumah, kat kampung. Anak hak nombor 5 ni pula, duk kerja, duk buat jahat. Tak tahulah apa dia kerja apa. Tiba-tiba dia cakap pada kita, kamu janganlah buat benda tu, dosa. Haram buatan kamu tu. Jangan tuan-tuan kata, alah pakcik pun anak pakcik haru, pakcik nak nasihat saya. Tak boleh cakap macam itu. Kita kena ambil cakap dia. Walaupun persekitaran dia tu teruk, tapi cakapnya benar. Maka benarlah cakapan dia. Baik. Dan tidaklah boleh bantah atau enggan daripada taat dengan sebab zalimnya. Maka siapa tidak taat, nescaya berdosalah ia. Walaupun arahan itu keluar daripada pemerintah yang zalim. Dan jika dipaksa oleh pemerintah hingga sampai terbunuh, yang kena paksa pada bukan maksiat, nescaya tidak berdosa si pemerintah. Tak berdosa pemerintah kalau terpaksa pemerintah bunuh sekalipun. Ini yang dipanggil sebagai buruk.
kita lawan pemerintah, dia berhak untuk mempertahankan dia. Akhirnya dia tembak. Dengan sebab kita engkar arahannya yang tidak salah pada hukum syarak, maka dia berhak tembak dan tak berdosa pula dia tembak. Lain kalau kita engkar pada arahannya yang bermaksiat. Bermula dalil yang menunjukkan suruh menyempurnakan hak pemerintah sebagaimana hadis yang akan datang. Sekira-kiranya sabda Nabi, hendaklah kamu sempurnakan akan hak mereka itu. Sabda Nabi, wasalullah alladzi lakum, dan minta sekalian kamu kepada Allah Ta'ala akan hak yang sabit ia bagi sekalian kamu. Kata Nabi, hak-hak yang mereka tak bagi, kamu minta kepada Allah. Macam mana minta pada Allah hak yang mereka tak bagi kepada kita? Adalah tersebut dalam satu hadis menunjukkan atas suruh bermohon kepada Allah Ta'ala, menuntut hak sendiri kepada Allah. Yakni sekiranya seseorang itu kena zalim dengan pemerintah, sekiranya seseorang itu kena zalim dengan pemerintah, seperti tidak diberinya pemerintah akan harta yang mustahak baginya, atau diambil pemerintah akan hartanya tiada dengan jalan yang dibenarkan oleh syarak, ataupun boleh seseorang jatuh yang demikian bahawa ia minta kepada Allah Ta'ala ilhamkan insaf kepada pemerintah. Apa yang tuan-tuan nak buat bila pemerintah ni zalim? Nombor satu, doa pada Allah, insafkan pemerintah. Ya Allah, bagilah hidayah pada dia. Yang haram tu haram lah, yang halal tu halal lah. Bagilah dia nampak, ya Allah. Ilhamkan, doa pada dia, insafkan dia. Yang kedua, ya Allah, gantikan pemerintah itu dengan pemerintah yang lebih baik daripadanya. Ya Allah, nampak haru sangat dah ni, mintalah orang lain pula. Yang ketiga kata Nabi, ataupun kamu tuntut kepada Allah kezaliman mereka di hari kiamat. Kalau insaf pun tak insaf, kalau tak bertukar juga pemerintah, Nabi kata apa? Tuntut hak kamu di hari kiamat. Itu saja. Bayangkan tuan-tuan, nak dituntut di hari kiamat. Bukan seorang, bukan dua, bukan tiga. Beribu manusia akan tuntut. Agak-agak kita layak kan nak jawab depan Tuhan. Kalau tuan-tuan di sini yang menjadi pemerintah, yang menjadi ketua, ingat-ingat hadis yang kita baca ni. Buat zalim pada orang, ada orang yang akan tuntut kita di hari kiamat. Akan ada orang tuntut di hari kiamat. Hak yang kita buat tak betul. Baik, insya-Allah pada kuliah bulan hadapan kita akan baca peristiwa-peristiwa yang akan berlaku daripada selepas Nabi wafat sehinggalah hari kiamat. Inilah hadis yang saya masukkan pada tuan-tuan tadi. Satu hadis yang panjang, tak berapa muka surat, tak tahulah tuan-tuan, panjang jela ni. Ya, sampai muka surat berapa ni? Daripada muka surat 82 sehinggalah muka surat 94. Panjang. Tentang peristiwa-peristiwa yang Nabi cerita akan berlaku sebelum kiamat, selepas baginda wafat. Jadi apa benda yang Nabi kata? Tunggu bulan depan, insya-Allah. Bulan depan ada kuliah ke? Bulan puasa kan? Ya, ada ya? Macam biasa ya? Okey, insya-Allah. Baik. Siapa tak buat, saya dakwa depan Tuhan. Baik, ada apa-apa soalan? Ya. Assalamualaikum. Bukankah ada hadis-hadis lain juga yang menyatakan bahawa jika seorang pemerintah yang zalim, rakyat dia patut menjadi menuduh akan kesalahan yang dibuat? Apa betul bagaimana syariat terbaik? Ya, Nabi kata kalau kamu tengok orang yang kena zalim, kamu kena bantu dia. Bantu dia macam mana? Bantu dia, tolonglah untuk mendapatkan hak dia balik. Dia kena zalim, jadi kita bantu dia untuk mendapatkan hak balik. Yang kedua Nabi kata, tolonglah orang yang buat zalim. Jadi sahabat-sahabat tanya, macam mana tolong orang buat zalim? Kata Nabi, tolong dia untuk menghentikan kezaliman. Tolong dia untuk menghentikan
kezaliman. Dengan cara apa? Dengan jalan nasihat. Dengan jalan nasihat. Dia tak suruh dia angkat senjata lawan. Dia tak suruh menumpahkan darah. Tolong nasihat. Kalau dia tak mau dengar nasihat ustaz, tuntut dia hari kiamat. Itu jawapan dia. Tak disuruh berperang. Bila berperang lagi banyak huru-hara. Orang nak makan susah, orang nak pergi sekolah susah, nak berniaga susah, nak hidup pun susah. Kalau dah tak aman. Itu kaedahnya. Lagi? Ya. Ya, jadi kalau dia tak melaksanakan hukum Allah, bukan berdosa pada kita. Kita nak, tapi tak mau buat. Jadi kita boleh dakwah di hari kiamat. Tak ada apa tuan-tuan. Dakwahlah di hari kiamat. Senang masalah. Lagi? Habislah. Kau ibu? Tak ada lah ya. Baiklah, sekadar itu saja. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jahil